Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berkongsi khasiat sayur-sayuran dalam kehidupan harian kita. Sayur-sayuran merupakan makanan yang penting dalam piramid makanan kerana sayuran membekalkan pelbagai nutrien yang diperlukan oleh tubuh badan. Sayuran mengandungi vitamin, mineral, serat serta antioksidan yang membantu mengekalkan kesihatan badan. Antara khasiat utama sayur-sayuran ialah menguatkan sistem imunisasi badan. Kandungan vitamin seperti vitamin A, vitamin C dan vitamin E dapat membantu badan melawan penyakit serta menjadikan tubuh lebih bertenaga dan sihat. Selain itu, sayuran juga melancarkan sistem penghandaman. Kandungan serat yang lebih tinggi membantu mengelakkan sembelit, meningkatkan kesihatan usus dan memastikan proses pencernaan berjalan dengan lancar dan baik. Seterusnya, sayur-sayuran juga berperanan dalam menjaga kesihatan jantung. Kandungan antioksidan dan nutrien tertentu dapat mengurangkan risiko penyakit jantung serta mengekalkan tekanan darah yang normal. Di samping itu, sayur-sayuran juga dapat memberi manfaat kepada kulit dan mata. Vitamin dan antioksidan dalam sayuran membantu mengekalkan kulit yang sihat, melambatkan proses penuaan serta menjaga kesihatan penglihatan. Akhir sekali, sayur-sayuran dapat mengawal baras gula dalam darah sekaligus mengurangkan risiko penyakit kronik seperti diabetes dan tekanan darah tinggi. Kesimpulannya, sayur-sayuran merupakan makanan yang sangat penting untuk kesihatan tubuh badan. Oleh itu, kita perlulah mengamalkan pengambilan sayur-sayuran dalam diet harian agar dapat hidup dengan lebih sihat dan sejahtera. Mari kita sama-sama mengamalkan pemakanan sayuran dalam kehidupan harian kita. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.